Hikmah yang pertama dengan tauhid, dengan Allah. Biasanya faedah yang paling raya nadaknya anaknya selamat dan zina. Bila dia urusik dia azan, dia qamat, dia kena azanna, dia ayat ini. Nyan anaknya, anak ditanya selamat dari zina. Dia menyuatan lo, menjaga lo, yang menentangkan lo. Menyolong baik balik dia tengah hajat sekolah dia. Yang balik dia ni. Saya dengar kita dengan bebas-bebas. SMP, SNP bebas. Hikmah azan jihna tauhid kudengaran Allah dia baik dia balai azan lagi bagai-bagai baik dengar ada umur suyan syaitannya di awal ini cukup ganas di serat macam-macam tengahnya awal kita tanya dia betul-betul dia yang dia yuk dia azan baik mungkin dia tak bagai dia kun Ibnu Sina sido tokoh doktor Islam Ibnu Sina. Hikmah dia selamat daripada musriah. Nian hang kena penyakit tawan. Maksud yang gangguan dia penyakit tawan, penyakit mata. Liannya usaha. Anak banyak dia ulua dengan murid. Sama dia. Yang kalau murid dan dong dengan jabatan yang hadir itu dia tengah ganasat dengan syaitan tengah ganasat tengah murid tu tak pintu ni tak mahu dalam tu ya naruh dengan ukur dengan baik kebiak dia tamang ni kalau boleh tamang dalam tu pintu kita ubadi nian azan kemudian kena penyakit pangan yang corona yang ini nian picro kabur kampung kan di kroyok di tahun desanya dia penyakitnya azan wakul ya akunya ya walam tating kasat tercium boleh dia support ni antu hai tengok ni yang berkat nanti kita mau ni perah dia tu macam boleh dia amati tu lindung awe dia nanti tutup kata dia ni penyakitnya dia dicero sia sebuah kampung yang kena tak tajak bercerok aku azan qamat waktu dia aku sebab ni kena buat kena tiba-tiba ni kena ya dia menyatakan yang kemudian atau jenis di usaha oleh syaitan dia bercerok kemecehuran dak kami yang minatan Nabi Ayub waktu kena diusaha oleh iblis mati ke bahar dah. Ya kalau Ayub tak bertahan dia segala jilannya badan tetap sabar dia. Sebab penyakit tamunio masuk syaitan yang ganas ni. Jadi pada ikun kamu, nyoti kamu, tapi yang syaitan yang paling ganas. Otak serang manusia, buat ilit, buat dia azan 5 buah otak dengan kaman.
Yuban dia daya ni no. Bakunya okey mana. Kedih yang kadang orang demam ni. Yang anak dia hati dengan tanah. Dazan di lembaga dia tiap juga ringan. Enggak nak orang ni no, bukan betul tak. Orang macam cukup lele. Buat di kazan. Tanah bicara orang demam ni bab-bab tajam dekat. Itu bukan je saja. Tapi bazan dia sempom ke mana. Buat azan. Kalau orang meninggal buat bukit lusuh. Sana teringat tengahnya tengah jadi orang ni nak. Masukkan kaki kain kuku ni nak. Jadi anak kuala dan sawanya kerana lu nikah dengan buahnya. Ya azan. Mandaran dia bercerau pada dekat. Yang malam tu. Dalam tinggal dia bercerau. Tu upaya basi ke dia. Kena lah azan dengan waktu dia. Mana ngadu merubah anak pintu. Kai teman kenal di gunung. Dia hotel yang dalil nya waktu dia aku azan. Pintu hai teman lalu mau tanya mana. Nanti kalau macam ada kalan dulu-dulunya azan tu buat. Yang penting azan kedua hotel lagi betul. Dia tanduk anak katanya selamat daripada musuh yang penyakit tawar. Mabui itu. Yang rumah azan. Termasuk azannya kuat dah guna selamat daripada zina. Dia diorientasi lalu kedepuan dengan anak-anaknya hai tu mengalih zina. Sebab dia ni faedah pun. Dan yang juga usaha lah. Wah nak cara gitu. Jangan terbicara ini dengan digatiannya macam tu. Nabi keberat nak berajuk saja. Dia di 15 minit dia ada punya acara favorit yang sama punya istilah ulagam orang awal sama limau. Ini ganasat syaitan punya istilah awal yang buruk itu dia langgar dengan sama limau terus ke arah azan ke arah putih. Ya awal dia wajib langgar. Dia majalah panunya. Pada nak dan damai. Juga. Kalau ada darah jejak yang yang malah yang ni. Ya kan gaduh. Nikah azan. Ya, buat nikah azan. Waktu tsunami pada Aceh, lu dia mengadu hang dia awak ikut fotonya. Oh, mah buat azan laju. Wakul ya kena ayat Quran dulu. Azan dan wali mampu hotel. Jadi hotel dengan anyan azan dan hotel lain. Kalau lagi anak kena sunat azan hotel ni jadi siapa. Dah mula masuk dengan kita azan. Yang paling ampuh tak azan tak pamat bagi ni ni. Takul la ilaha illallah. Yang budu di hana hadale bandakun lagi urang tapi la ilaha illallah. Betul benar. Dah dia. Bolehkah dia boleh semua ada urang doa dia. Ada sini. Urang yang hai tadi kamu semua. Ke yoli la ilaha illallah. Lagi tak terkira urang mati. Terkira urang besar. Dia kerja. Nyaban bisa la ilallah. Anjay betul dia hendak dia tu. Ya, baru macam tu nak siapa? Nanti kapan? اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم